Ambillah cuti 12 bulan tu buat minum kopi je lah. Klub Colombia, Amerika de Cali, nampaknya dah buat keputusan drastik. Dorang secara rasmi batalkan kontrak si striker dorang, Rodrigo Holgado. Kenapa? Sebab Mamat ni dah kantoi teruk dengan FIFA. Holgado ni diumumkan kena gantung main 12 bulan oleh FIFA gara-gara kes dokumen palsu masa dia kat Malaysia dulu. Kiranya, Holgado ni bukan yang pertama kena buang dengan kelab dia disebabkan skandal ni. Dah berapa ramai dah pemain yang terkena tempias kes dokumen palsu ni akhirnya kena terminate kontrak. Walaupun kena gantung setahun, kita tengok balik statistik Rodrigo Holgado masa dia kat Amerika de Cali untuk musim ni. Sebenarnya taklah teruk mana performance dia sebelum kantoi kes dokumen palsu tu. Holgado ni sempat main 28 perlawanan. Kira regular jugalah dia ni. Dari 28 game tu, dia berjaya sumbat 7 biji gol dan bagi 2 assist dekat kawan-kawan sepasukan dia. Boleh dikatakan, dia ni kira striker yang function lah dalam pasukan tu. Sayang 1000 kali sayang, sebab dah kantoi kes FIFA tu, statistik power ni pun dah jadi tak guna. Kena duduk rumah jugalah setahun.